Tetapi di ujung umur Imam Syafi'i, apa dia kata? Sangat penting kita tahu benar ni. Dia kata yang sahih itu adalah mazhab aku. Oh, di bawah mana? Baik. Wahabi dan sunnah tarkiyah. Wahabi ni siapa dia? Wahabi dan sunnah tarkiyah. Orang kata Wahabi ialah mereka yang enggan melaksanakan tata cara ibadat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Lagi satu nak kenal Wahabi ni macam mana? Mereka ni kalau Nabi tak buat, mereka tak buat. Mereka kata Nabi tinggal, kita tinggal ya. Kita walaupun memang Nabi tak buat tahlil. Pasal apa Nabi tak buat tahlil? Nabi sibuk. Nabi perang Badar, Nabi perang tu. Marilah Nabi nak buat tahlil. Kita tak sibuk ni, buatlah. Wahabi tak mau buat. Wahabi kata apa dia? Dah Nabi tak buat, tak payah buat lah. Walaupun kita ada kederat nak buat, pasal Nabi tak buat, tak buat lah. Kita ada mampu nak sembahyang sunat hadiah untuk orang mati, tapi kerana Nabi tak buat, kita tak buat lah. Siapa halang kita nak buat sunat hadiah untuk orang mati? Kita ada mak, kita ada pak, ada mentua, ada pak mentua, ada tok, semua dah kembali ke rahmatullah. Kita tak mau tolong mereka, kita nak tolong. Habis awak tak buat sunat hadiah 2 rakaat. Awak tak buat sunat hadiah 2 rakaat. Ni anak buat lagi sampailah kepada mak bapak. Orang buat bagi RM25 pun sampai. Tambah anak buat tak minta apa lagi sampai. Habis pasal apa tak buat? Kita kata pasal Nabi tak buat. Inilah Wahabi. So Nabi tak buat, dia buat tak buat. So Nabi tak buat, dia buat tak buat. Habis Nabi tak makan mentabak, dia berbalun. Orang bercakap ibadat, dia bercakap mentah kedarah. Kita duk bercakap ibadat, dia bercakap mentah kedarah. Mentah kedarah dengan ibadat, dia tak tahu beza. Antum tengok masalah orang putih kata kronik sedalam tu. Dia tak sampai poin kat dia bela. Orang putih kata dia bela Ramadi. Dia jadi bela, jadi kelabu, sampai dia tak boleh beza dia cakap tu bab apa. Sama ke makan mentabak dengan sembahyang 2 rakaat ni? Sama lah. Adakah kita nak setiap kali kita makan mentabak kita nak kena pastikan semua yang buat mentabak tu sukatan dia sama? Mama, gula berapa? Dia kata 2 camca. Itu pun 2 camca. 3 camca bidah. Bawang sebiji. Tak ada. Tapi ibadat tak boleh. Tengok apa dia kata. Jika demikian ta'rif Wahabi, maka Imam Syafi'i ialah Wahabi kerana meninggalkan tata cara ibadat yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi. Imam Syafi'i menegaskan, walakinna nattabi' as-sunnah fi'lan aw tarkan. Akan tetapi kami tetap mengikut sunnah dengan cara melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Di sini saya nak terang sikit. Nanti saya ingat buku yang mudah dengan kita ni adalah Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Albani. Ini yang dekat, mudah. Baca tang mana? Baca tang mukadimah dia, iaitu bab apa nama perkataan-perkataan para imam mazhab. Kita tengok apa perkataan Abu Hanifah, apa perkataan Imam Malik, apa perkataan Syafi'i. Albani susun 4 imam besar ni, apa perkataan mereka tentang sunnah. Tanpa kita kata apa-apa, semua kita tahu. Mazhab Syafi'i, sembahyang subuh ada doa kunut. Betul? Semua orang tahu. Semua orang tahu. Tetapi di ujung umur Imam Syafi'i, apa dia kata? Sangat penting kita tahu benar ni. Dia kata yang sahih itu adalah mazhab aku. Dia kata dekat Al-Muzani, kalau yang aku duk fatwa selama ni ada tak kena dengan riwayat Nabi, dan riwayat tu sahih, aku tak jumpa lagi. Katalah lepas aku mati, Allah mentakdirkan hampa jumpa, hampa tolong ambil riwayat tu untuk aku dan buang semua pendapat aku yang tak sama dengan yang sahih. Hampa hancurkan, ambil pandangan aku, baling ke dinding. Kenapa baling ke dinding? Biar dia hancur lebok macam gelas kena dinding, pecah berkecai. Tak ada siapa boleh ikut, kerana aku takut kepada Allah. Kalau aku balik menyelisih Nabi SAW. Ada orang tak boleh faham. Dia tak boleh faham.